Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habibul Crochet. Tutorial kita kali ini ataupun video untuk kali ini, saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan cara kait corak yang ada ni. Corak ni olahan keempat baru saya berjaya dapat hasil sebagaimana yang ada ni lah. 3 cubaan pertama tu memang saya tak dapat lah. Jadi walaupun dia ni asal daripada diagram, tapi maknanya bila saya tak selesa dengan diagram tu dan nampak tak menjadi, olah sampailah hasil yang keempat, barulah dapat corak sebagaimana yang ada ni. Mula-mula saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan cara nak kait corak ni. Berikutnya kita akan cantum kepada ada yang saya dah siapkan bahagian cantuman. Dan di kesempatan yang ada ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada dua orang kawan saya, walaupun kenal hanya di laman media sosial kita, iaitu Kak Mariati Selamat dan juga Kak Noliza Jamaluddin. Daripada mereka berdua jugalah saya berjaya hasilkan corak motif yang keempat ni untuk video kali ni. Terima kasih untuk kedua-dua kakak-kakak kita tu. Untuk kaitan kita kali ni, tak kisahlah boleh gunakan apa saja jarum, benang yang selesa, yang dua-dua ni boleh ngam lah. Macam saya ni, ini benang Nona, saya nak habiskan dah benang dah. Benang yang ada ni, kod 22, jarum kait SKC saya ambil 5 palang kosong, gunting semestinya. Baiklah, kita mulakan dengan kita punya simpulan saja dulu ataupun slip knot. Ini saya dah anggap dia sebagai chain 1. Kalau kawan-kawan tak nak guna dia sebagai chain 1, lepas ni tambah betul 4 chain. Macam saya ni, bila ini saya dah anggap dia sebagai chain pertama, saya akan tambah 3 lagi. Ataupun kalau nak mudah bagi saya, di sini sudah kira 1 chain. 2, 3, 4. Kaitan kita ni mudah saja, 3 langkah saja. Okey, sambung slip stitch, chain 3, baris 1 ni ya. Buat lagi, ini dianggap sebagai double crochet pertama kita, tambah lagi 3 double crochet. Jadi total dia 4 double crochet kita nak ada. Yang ni kita kena ada 4. Ni yang kedua, double crochet ketiga, double crochet keempat. Okey, dan teruskan dengan 3 chain, 1, 2, 3. Okey, terus lagi kawan-kawan, kait cukupkan sampai ada 4 set 4 double crochet. Saya tunjuk untuk yang kedua ya. Ini kita mulakan dengan double crochet biasa, 4 juga. 1, 2, 3, 4. Okey, tambah lagi chain 3. Okey, teruskan sampai cukup 4 kawan-kawan. Ni dah ada 2, tambah lagi 2. Baris 1 di penjuru terakhir, saya di kedudukan chain 3 tadi, dan sambung di atas chain yang ketiga tadi, slip stitch sahaja. Ambil depan belakang loop tu. Okey, chain 3, ni baris kedua, 1, 2, 3. Banyak semut lah malam ni. Berikutnya, kita bukan nak half double crochet dan bukan juga nak double crochet. Biasa kalau double crochet kita buat begini kan kawan-kawan. Kita habiskan sekali situ,
Ni yang terakhir untuk double crochet, tapi kali ni kita tak nak macam tu. Kaitan kita lebih kepada nampak ada 3 tu, habiskan 2 sahaja. Saya tak pasti ni apa dia punya stitch dia. Jadi ulang lagi 2. Maknanya setiap sisi yang ada ni kena ada 4, termasuklah dengan yang ni. Dah ada 2 situ. Lepaskan 2 je. Yang keempat pun sama, lepaskan 2. Okey, di sini kita nampak ada 4. Berikutnya nanti akan ada 5. Tarik, habiskan. Okey, chain 3. Okey, di dalam space ni juga kita nak 2 double crochet yang tak habis tadi. 1, 2 saja. Di penjuru ni dia nak 2. Okey, habiskan. Chain 3 juga. Dan satu lagi di penjuru ni juga. 2 double crochet tak habis tadi. 1, 2. Teruskan dengan chain 3. Okey, di sini saya tunjukkan ya. Buat macam tadi, double crochet yang tak habis tadi. 4 juga. Ni yang pertama, 1, 2, 3, 4. Okey, ada 5 kan macam saya sebut tadi. Habiskan dia, tarik benang. Lepas tu chain 3. Okey. Masukkan di sini 2 double crochet yang tak siap tadi. 1, 2. Habiskan dia, chain 3. 1, 2, 3. Lagi 1. Dan kawan-kawan akan ulang saja kaitan kita ni. 1, 2, 3. Okey, terus ulang. Yang sini ulang yang ni. Saya di penjuru terakhir baris kedua. Ini adalah chain 3 dan terus sambung di sini. Lebih ke kanan, jangan ambil yang kiri ni. Sambung dengan single crochet. Kita teruskan lagi untuk baris yang ketiga. Chain 3. 1, 2, 3. Dan kita akan buat di sini, di atas ni. Lebihkan ke kanan, bukan kiri. Kita nak juga macam ni juga. 2 double crochet yang tak habis. 1, 2. Okey, buat macam tadi juga. Kita habiskan dia. Chain berikutnya adalah kita nak 1 saja dulu. Okey, di sini kita akan mula buat picot. Okey, 1 yang pertama ni dia adalah sebagai kaki picot. Okey, kita tengok di sini. Okey, sekejap. Ini bahagian atas. Yang ini kalau ada lebihan benang ni anggap dia bahagian atas. Memang pun sebenarnya dia berada di atas ini yang 3 chain, 3 chain. Okey. Ini kedudukan kita sekarang ni. Yang ni saya panggil dia kaki. Yang ni picot dan kita buat kaki balik. Macam tu. Kaki dah ada 1. Kat sini 1 saja kaki. 1 chain lah. Okay, lepas tu picot. 1, 2, 3. 3 chain untuk picot. Sambung di sini. Bukan yang kaki tadi. Yang kaki tadi abaikan. Kita dah kait 3 chain ni untuk picot. Okay, habiskan dia. Okay, selesai picot di situ dan
kita kait kaki, chain lagi satu. Okey, selesai di situ. Kita nak dua double crochet yang tak habis tadi di tengah-tengah ni. Satu, dua. Okey, habiskan dia. Okey. Di sini betul-betul dibucu. Saya akan lebihkan. Untuk kaki ni kita buat 2 chain, picot tetap sama 3 chain, dan kaki sebelah sini pula 2 chain. 1, 2 untuk kaki. Okey, tekan kat situ. Kalau kita tak nak keliru, kita nak sama picot tu di mana? Picot 3 chain. 1, 2, 3. Sambung di situ. Habiskan dia. Kaki 2 chain. 1, 2. Okey. Masih di bucu ni juga, di penjuru ni juga. Buat satu lagi double crochet yang tak habis tu. 1, 2. Okey. Dan kita teruskan lagi dengan chain 1 untuk beralih ke sini. Sini pun akan ada picot juga. Okay, kita tengok yang dah siap ni. Setiap penjuru akan ada 3 picot. 1, penjuru kedua, penjuru ketiga, penjuru keempat. Kita teruskan lagi dengan picot kita. Ingat, chain 3. 1, 2, 3. Okey, cantumkan picot kita. Chain 1 untuk kaki picot. Okey, dan kita nak di sini juga sama seperti di sini. Kedudukan dia double crochet yang tak habis tu. Kita nak 2. Macam biasalah double crochet tak habis untuk penjuru ni kita nak 2 aja. Okey, beralih ke sini. Chain 3. 1, 2, 3. Okey. Dan seterusnya di sini, tusuk di sini. Lebihkan ke kanan ya. Kaitan kita single crochet. Okay, diikuti dengan chain 3 pula. Okey, di sini kita buat macam ni ya, sebab ini atas kita. Ini kedudukan atas lah. Okey, jadi sekarang di penjuru sini ulang balik kaitan kita yang ni. 2 double crochet tak habis. Okey. Dan kedudukan kita sekarang ni, dan kita punya chain 3 ni, kalau yang dah siap ni di sini. Okey, jadi saya tinggalkan kawan-kawan. Boleh teruskan siapkan lagi 3 penjuru sampai ke sini. Saya sekarang ni di 3 chain terakhir baris 3. Benang pun saya dah potong agak panjang ni sebab yang ni juga nanti saya akan guna untuk cantuman. Jadi di sini bila dah potong benang tu, tariklah. Dan buatlah kemasan. Kalau biasa kita mengait kan ada kemasannya. Saya tunjuk je lah sampai habis kita buat kemasan. Okey, lebih kurang begitulah kita punya kemasannya. Okey, yang ni bahagian atas lah. Kita punya benang tu saya tak potong pendek lah, lepas ni nak cantum. Okey, inilah hasil dia. Kaitan kita ni InsyaAllah mudah je.
Jadi lepas ni kita akan buat cantuman. Baiklah, ini cubaan saya sebelum saya buat video ni untuk cantum corak kita. Dan saya dah tinggalkan satu petak untuk tutorial kita ni lah. Dan suka saya ingatkan, saya lebih suka begini kawan-kawan. Saya letak dia selari, sebaris saja. Kita tak akan pening mana mula corak ni, mana hujung dia. Okey, nampak kan? Ini permulaan dia. Okey, benang yang di atas ni maknanya ini permulaan dan ini akhir kaitan kita. Sama juga yang ni, boleh nampak rasanya ni permulaan, chain 3. Sama saja sini, sama juga sini dan sini. Sebabnya kalau katakan kawan-kawan nanti bila kait tersalah kan, katakan bening dah banyak cantum dan salahnya di sini ada benda tersalah. Jadi kita boleh buka saja kaitan ni. Kita tengoklah mana yang perlu didahulukan buka kaitan tu. Mana kaitan pertama yang cantum, mana kaitan kedua dan ketiga. Jadi kita boleh buka kaitan ni dan boleh kait betulkan. Lepas tu barulah kita sambung mungkin yang bawah ni dan juga yang atas ni. Itu rasional dia. Bila kita buat sebaris saja, maknanya kalau ini mula semua petak, bahagian atas ni inilah mula dia, termasuklah yang atas ni lah. Kalau katakan sekali permulaan di sini, sekali di sini, yang ni pula mula dia di sini, belaga dengan ini, susah, kita takkan boleh nak ubah. Kalau salah situ je lah. Baiklah, untuk cantuman kita, maaflah ya ada bunyi pasang mercun ke bunga api kot. Ada perayaan apa esok kita ni? Okey, saya dah letak, dah bagi dia sekata. Okey, ini bahagian atas. Tengok benang yang ada ni. Ini pun bahagian atas, tempat kita mula dan akhir kaitan kita. Sama juga yang sini dan sini pun sama. Okey, jadi kita akan cantum. Kalau di sini kita nak penjuru sini, pikot yang ni dan pikot yang ni, semua ni ada aja. Okey, dan sama juga di sini kita akan cantum 2, 1, 2, yang sini pula 3 di sini. Yang ini ambil tengah-tengah ni lah cara cantum dia. Okey, jadi yang ni yang tadi saya buka balik lah ni. Yang ni kita buat dulu. Lepaskan satu pikot dulu, sebab ini dia tak bercantum. Pikot saya 1, 2, 3. Kaki tu dah ada. Okey, satukan pikot, satu kaki buat macam tadi. 1, 2. Kat sini 1, 2 kaki. Okey, pikot ni kita kena ada 3 kan, chain kita. Buat 1 dulu, 1 sini, 1 berikutnya kita kaut yang ni, kita cantum dulu. Okey, 1, kira 3 lah untuk pikot. 2 ambil di sini. Okey, saya dah tarik ni ya. Okey, 2, 3. Okey, cantum pikot kita di chain pertama untuk pikot tu lah. Habiskan. Untuk kaki chain 2 pula, 1, 2. Okey, dan di sini 2 double crochet yang tak siap. 1, 2. Nyamuk pun dah ada tu. Okey, habiskan dia. Okey, berikutnya kita tengok balik. Okey, ini dah bersambung pikot kita ni. Okay, berikutnya kita buat chain 1 dulu kaki. Okey, kita buat satu lagi untuk pikot. 1 untuk pikot 1 di sini. Bila sambung ni yang kedua, sambung dari bawah ya. Kebiasaan saya sambung daripada bawah.
Boleh rujuk juga video saya yang sebelum ni, walaupun mungkin ada sedikit kelainan, bila saya semak ada sedikit kelainan, tapi variasi lah, kita belajar variasi cara sambung, cara kait pikotnya macam mana. 2 di sini, yang ketiga, okey, itu untuk pikot. Dan sambung di chain pertama untuk pikot. Ni kaki ni, jangan sambung di kaki. Okey, habiskan pikot kita. Chain 1 untuk kaki. Okey, berikutnya di sini pula 2 double crochet yang tak siap tu, 1 dah ada, 2 pula. Okey, habiskan dia. Dan berikutnya chain 3, 1 2 3. Okey, kita tengok dulu sekejap. Beginilah lebih kurang. Okey, tiga di sini, kita akan sambung pula di sini. Di sini kita tak perlu sambung sampai sini, sampailah kita jumpa pikot berikutnya di penjuru ni. Alhamdulillah. Okay, sambung macam tadi juga. Teruskan dengan single crochet. Chain 3 balik, 1 2 3. Dan kita buat 2 double crochet yang tak siap. Satu, 2. Okay, berikutnya chain 1 kaki untuk pikot bab 1. Yang kedua kita sambung di sini. Kita akan ambil sini dengan sini, sambung dulu. Dua, 3 untuk sempurnakan satu pikot kita. Kemudian sambung di chain pertama untuk pikot, habiskan. Okey, chain 1 untuk kaki pikot kita. Berikutnya di penjuru ni pula buat 2 double crochet tak siap. 2, habiskan. Chain 2. Ingat ya, chain 2 ni di mana dia akan berada, di sini. Dia ambil yang ni. Okey, chain 2 untuk kaki. Chain 1 untuk pikot. Okey, lepas tu kita tengok kesesuaian kita nak tusuk di mana pikot kita ni. Okey, jumpa. Saya ambil isi pusatkan dia di sini. Dua di sini. 3 di situ. Kemudian kita bentukkan pikot kita. 1 2. Okey, di sini pikot kita. Kita habiskan dia. Berikutnya kaki, chain 2. Siap situ penjuru, betul-betul penjuru tengah-tengah tu pikot kedua kita. Dan 2 double crochet yang tak siap. Okey, kita tengok dulu. Ikut kedudukan yang kita mulakan tadi. Okey, gitulah lebih kurang. Satu, 2. Lepas ni kita akan sambung di sini pula. Kita teruskan lagi. Saya pusing je lah ya. Memang dia kena berpusing nak bagi nampak bersambung ni. 1 2 3.
Picot kita kat sini pun kita ada 1 2 lagi, kena buat lagi 1 chain 1 kaki, chain 1 berikutnya untuk picot, sambung dengan picot di atas dia tu. Yang kedua, kan terlepas daripada skrin pula. Chain ketiga, okey, sambungkan, habiskan dia, chain lagi 1. okey, berikutnya 2 double crochet yang tak siap di sini, 1 2. habiskan dia, chain 3 dulu ya, 1 2 3. okey, kita tengok sekejap, masih pusing dah ni. okey, yang sini bahagian atas kita ya, tengok lebihan benang ni bahagian atas sebenarnya. okey, 1 2 3, dah ada 3 picot situ bercantum, dan kita teruskan dengan tadi chain 3 kat sini, terus sambung single crochet, chain 3 lagi, 2 double crochet yang tak siap, 1 2. okey, chain 1 untuk kaki picot, kita akan sambung di penjuru sebelah sini pula, 1 dan 2. chain 1 untuk picot, chain yang kedua sambung di dalam ni, chain yang ketiga, lepas tu kita sambungkan picot kita. Chain 1 untuk kaki, dan berikutnya dalam ni kita kena ada 1 lagi, 2 double crochet tak siap, 1 2. chain 2 untuk kaki, ini picot yang tengah, picot yang kedua, kena chain 2 untuk kaki, chain 1 untuk picot. Cari geng dia depan tu. okey, ini geng dia. Dua, 3. Lepas tu cantumkan picot kita, chain 2 untuk kaki, 1 2. dalam ni pula 1 lagi 2 double crochet yang tak habis, 1 2. tutup dia, kita tengok sekejap. okey, dekat sini nampak kan, 4 macam 4 kelopak yang besar, lepas tu ada kelopak yang kecil. okey, saya teruskan, berpusing-pusing dah ni kita ni. okey, jadi di sini 1 picot, 2 picot. Nah, lepas ni kena ada lagi picot. Yang sini tak ada masalah dah, sebab kita tak bersambung dah, kita cuma kait sahaja. Terus saja kait kat sini, picot lagi, kaki picot. Ini cara kait macam yang saya ajar nak kait corak ni tadi. Kaki di atas ni, semut ada, nyamuk pun ada ni. Saya rekod waktu malam ni, hari ni 4 hari bulan tak salah.
terlambat rekod juga sebab saya fokus, tidaklah betul fokus, tengok perkembangan GSF kita tu kan. Situ. Okey, chain 3 pula. 1 2 3 single crochet, chain 3 balik, 2 3, 2 double crochet tak habis, 1 2. Okey, berikutnya kaki picot, 1 2 3, dan harapnya kapal yang bawa aktivis kita 8 orang tu ke, nama Conscience, berjaya sampailah ya. Kesian juga saudara kita, bukan jugalah, betul-betul kesian saudara kita di sana. 1 2 kaki, ni penjuru yang kedua, di bucu yang kedua, tengah-tengah. 1 2 3 untuk picot, 1 kan, 2 lagi kaki. Okey, tak banyak dah ni. 1 2 double crochet tak siap tu lah. Okey, kita dah ada 1 2, jadi picot 1 lagi, kaki dia picot, kaki. Dan di dalam ni 2 double crochet tak jadi, tak siap, bukan tak jadi, tak siap. Okey, kat situ kita teruskan dengan chain 3 dan selesailah. Saya habiskan dulu, tarik dulu. Panjang juga benang yang lebih ni. Okey, sekejap saya semak dulu. 2 sini, 3 sini, 2 sini. Okey, 1 2 3 picot, 3 picot. Okey, saya ni yang ni tak adalah saya nak buat besar, cuma sekadar konten untuk sini je lah. Saya pun bukan dalam kategori usia untuk buat koleksi benang dah sekarang ni. Ini jimat-jimat guna ni pun ni nak habiskan jugalah ni. Cukup-cukup lah ya. Dah umur macam ni nak buat koleksi, tak ada dah, nak habiskan dah mana yang ada tu. Rasanya dah slow dah, bab-bab mengait dah ni, tak sekreatif dulu lah. Faktor umur jugalah tu. Tak nak. Okay, saya potong dia. Okey, inilah hasil sambungan saya tadi. Kalau mengikut kedudukan di situ adalah bahagian atas lah, dan nak bagi muat spring telefon saya ni, saya terbalikkan begini ya, tak nampak pula nanti. Okey, InsyaAllah rasanya kawan-kawan pun boleh buat lagi cantik lah daripada saya, sebab saya ni pun benang ni pun saya guna mana yang ada je. Stok yang belum dibuka tu rasa macam sayang pula kan, sebab macam membazir je lah, sebab saya tak ada nak buat besar pun benda ni. Okey, ini yang kita cantum tadi, maknanya pusing mana-mana pun sama je lah. Cuma saya ingatkan kawan-kawan, biar selari cara sambungan kita. Kalau ini atas, semua sekali ini atas, ini pun sama, atas, nak memudahkan. Kalau salah bolehlah dibuka balik. Tu je lah rasanya daripada saya. Sampai kita bertemu lagi untuk video berikutnya, InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, dan di kesempatan yang ada ni juga
Saya nak kita semua sama-sama menyokonglah global sumut Frotilla tu. Semoga ada kejayaan untuk saudara kita di Gaza sana, dan bila di sana berjaya, itu pun tanda yang kita di sini juga berjaya, rakyat Malaysia yang Islam terutamanya, yang bukan Islam pun ada juga menyokong GSF ni. Moga-moga kemenangan di pihak kita lah, di pihak saudara kita di sana, insya-Allah. Free Palestine. Dengan itu, sekian dulu daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.